Dia kena menari. Selain daripada melawak, dia boleh menari dan juga menyanyi. Tapi Caca menyanyi malam ni, saya tak tahu. Muzik sumbang ke Caca sumbang, saya tak tahu. Tetapi kalau, tak tahulah telinga saya pun bukan bagus sangat. Kalau Caca sumbang, saya anggap itu sebagai satu sumbangan yang ikhlas lah. Walau macam mana pun, saya terima lawak Caca minggu ni adalah satu yang real daripada biasa. Ya. Terusnya, Abang Den Bramboy. Silakan bang. Abang Den sila. Kau tak ada tilam ke? Baguslah. Tak apa, Caca, awak jangan sedih sangatlah. Awak bukan buat benda yang perlukan bantuan orang lain. Itu persembahan awak sendiri kan. Saya terhibur lah. Walaupun ke laut, muzik ke lain, awak ke lain, musician tak lari pun dah bagus. Kalau saya jadi musician, saya dah balik lah. Awak memang kena pukul tak pentas lah kan. Tahniah lah, ini hasil latihan Aflin untuk awak. Okey, Abang Aflin silakan. Well lah Caca, daripada banyak-banyak persembahan yang Caca dah buat, saya rasa ini yang paling bagus sekali Caca. Kerana macam Bok cakap ni lah paling real. Walaupun konten tu boleh lagi kelakar, tapi bendanya adalah real dan juga sampai dekat kita yang korang buat. Kalau kita bercakap tentang kelemahan kita, macam Caca tahu, Caca tiap minggu bottom 3, Caca cakap pasal benda tu dah jadi bahan ketawa. Cuma apa bang? Tak pernah seumur hidup saya tengok orang nyanyi, lepas tu dia suruh band berhenti. Dia suruh band berhenti. Band berhenti tu biasa. Lepas tak apa. Kalau kau dah nyanyi, lepas tu kau suruh band berhenti, kau nyanyi balik, betul tak apa. Ni kau nyanyi salah lagi. Sebab kau kan, band tu tebal muka tau. Kau tahu, sekarang ni lepas ni dia nak dapat show susah kata tak? Memang. Okey. Tapi tak apa, kelakar. Okey, Caca. Muka naik sikit, tak nampak. Alright, jadi sekiranya anda berminat dengan Caca, tag lawak Caca dan hantar ke 3299. Dan untuk undian bukan tag lawak 3510 diikuti dengan mencaca dan hantar ke 32999. Untuk 20 undian, type lawak 20 dan hantar ke 32999. Itu dia Caca. Zal, lepas ni siapa Zal? Apa kau cakap tadi? Aku cakap lepas ni siapa? Lah, cakaplah sekarang. Malah lah. Kau lah cakap dulu. Nyanyilah. Kau lah. Alright, aku nyanyi. Yeah. Ada orang tak puas ketawa. Iya ke? Kita pun tak tahu sabar. Lawaannya sungguh licin. Kita tengok kecil. Ni aku dah dapat. Yang ni pun dah dapat. Yang ni lagi aku pun dah dapat. Puan, apa kau buat dengan aku, Puan? Apa yang aku buat? Ini dapat. Aku belum kau dapat. Sebab kau hodoh. Puan, apa kau buat dengan aku, Puan? Aku mau ni, aku dah mau kau. Pergi. I love you. Kau memang lelaki tak bertanggungjawab, Wan. Aku memang lelaki takkan pondan. Kau buat aku sampai macam ni, Wan. Apa bila masa, Jo? Bila masa apa? Bila masa aku pregnant. Bukan pregnant, Wan. Jadi? Wan, gaya kawan, I meluat tau. Aku benci pada dirimu. Aku benci dengan sikapmu. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Dulu kau kawan paling setia. Semua harta aku, harta kau juga. Kain kapan kapur barut aku kau guna. Sekarang awe aku kau kebas juga. Kau cuba dia dengan selama. Kau buat aku macam kayu snooker. Bila masa, Jo? Kau jangan salah sangka. Kau memang Wan perampas.
engkau sudah tidak percaya padaku lagi. Kalau kau nak saman malu, aku tak peduli. Aku bangga jadi Casanova. Aku benci engkau budak skema. Orang lain makan Maggi, engkau makan kaki. Aku memang baik gila. Hari-hari layan Estro Aruna. Apa salah kita kongsi awet juga? Kan aku yang tekel pacarmu, tapi dia yang usir aku dulu. Kau ingat awet aku usir kawan? Tidak Wan, kau silap Wan. Awet aku masih waras Wan. Waras? Ya, dia masih tahu membezakan yang mana lembu, yang mana manusia. Jadi aku ni lembu. Of course lah kau lembu. Begini Cok, kita kongsi Cok, madu. Aku tidak mau madu Wan. Aku takut anak aku nanti sebelah handsome, sebelah buruk. Yang buruk aku. Yang handsome aku. Beginilah. Begini apa? Tapi Wan, kau memang kawan makan kawan. Andainya engkau meragu dan harap aku nak duduk, janganlah engkau perasan. Ku cuma nak bagi penangan. Tengok tu, bagi penangan lagi. Patut bersyukur aku bagi tangan. Kenapa pula? Kalau aku bagi kaki, jadi kakingan. Beginilah, kita lupakanlah. Lupakan apa? Lupakan sengketa kita yang bingung. Girlfriendku jua, selamat hari raya. Dengarlah kecil berpesan, jangan sampai kita putus kawan kerana merebut kekasih. Itu dia. Wah, macam-macam lagu remix. Lama-lama nanti masuk paper. Okey. Ya, seterusnya silakan Abang Bob komen. Pada saya ini satu persembahan yang dalam kategori bijak lah. Kerana bermula dengan pasal kita tak nampak di mana awak nak memulakan muzik. Jadi kolaborasi antara persembahan dengan muzik adalah satu persembahan yang baik. Dan walau macam mana pun lirik-lirik itu juga membuatkan saya ketawa. Dan saya rasa orang yang paling suka dengan persembahan awak pada malam ni ialah Elton John. Terima kasih. Bagus. Okey, Syah bagi A minor Syah. Kalau awak nak buat kelakar ni, saya ajar awak. Sudah lama aku menanti, lawak gila macam ini. Okey. Saya rasa bagus, awak punya persembahan bagus. Bob dari tadi dia memang hati dia ada khianat tau. Dia suka cari salah awak semua. Saya cari awak yang mana yang baik-baik saya tunjukkan. Saya pernah jalan sebelah rimau takut. Apatah lagi setakat dengan ni. Jadi persembahan awak malam ni saya rasa tak terlalu teruk sangat. Lebih baik sempoi je. Persembahan awak lebih menarik daripada AF. Wah. Apa barang AF kan? Okey. Jadi saya rasa persembahan awak ni Aflin pun akan sokong. Dan penyokong-penyokong di luar undi dia juga pun boleh. Tapi jangan pilih rupa, pilih bakat adik-adik kat luar pun boleh pilih. Okey Aflin, silakan. Kalau untuk pengetahuan anda semua, Dim Ramboy baru pulang daripada pertandingan terbuka Malaysia badminton, mana saya tekuk lah masuk ke belah otak dia. Tapi untuk kecil buat satu persembahan musical komedi yang baik hari ini. Memang bagus. Walaupun ada terkucil sikit tadi kan, sikit, tapi memang terbaik.
You buat benda yang you plan.